Oh, busy. Dan ke mana-mana memang inilah, macam ni lah kehidupan saya. Dia mengikut. Dia memang ikut. Macam semalam pas live kat TikTok pun nak dekat 1 pagi baru habis. Tu nak tukar baju dia pun tuyuh hayang mengantuk tu. So itu kenangan yang pas takkan lupa lah. Itu satu kenangan sangat berharga untuk Faz, mana later on bila dah besar kan, Faz harap dia pun akan ingat momen tu, ikut mami kerja sampai lewat malam cari rezeki. Macam Faz juga. So memang last night tu memang menyentuh hati sikit lah. Macam nak tukar baju tu pun macam dah tuyuh hayang nak tidur. So itu adalah momen-momen yang berharga untuk Faz sebagai ibu tunggal, dan untuk dia juga tengok macam mana Faz bekerja siang dan malam cari rezeki. Itu yang penting, supaya dia nanti dah besar dia ingat momen tu. Dia pun kena kerja kuat untuk cari duit. Duit tu bukan mudah nak datang, dia kerja kuat. Inilah sebabnya. Memang daripada dulu memang Faz memang suka bekerja. Tapi of course sekarang memang keutamaan Faz adalah dia, masa depan dia, nak membesarkan dia, education dia. Banyak expenses kan. Tahulah sekarang budak-budak bukannya murah expenses dia orang. Yang ni pula sikit-sikit nak shopping macam-macam lah. So that's why lah saya kena bekerja keras ya. Tapi apart from that, of course Faz ada keluarga, and then I've got my tangan kerja lagi, my business semua. So banyak tanggungjawab Faz. So alhamdulillah, yang paling penting Faz doa Allah sentiasa kurniakan kesihatan untuk Faz, untuk sentiasa mampu bekerja kan. Kita nak ibadah lagi sebagainya. Itu paling penting lah. Sebab ni yang paling berharga untuk saya sekarang. Apa-apa Faz buat memang untuk dia. Me time tu tak ada tak untuk Faz Zura? Macam mana? Me time. Apa itu me time? Kadang-kadang adalah masa. Mungkin dulu bolehlah keluar, kata gerak dengan kawan-kawan ke, nak jumpa. Sekarang memang susah betul, susah. Macam ada curfew lah sekarang. Kalau nak keluar by 8 lepas kembali rumah dah. Sebab Fatimah sekolah ni mesti. Nak pergi holiday pun memang agak mustahil. Sebab dia memang ikut Faz mana-mana kerja. Nak pergi toilet pun ikut juga. Macam tu lah. Tapi alhamdulillah Faz bersyukur sangat. Tak ada no complaint, bersyukur sangat. Sebab inilah masing-masing Faz akan ingat forever. Faz sangat menghormati ibu-ibu tunggal di luar sana. Sebab Faz baru seorang anak ni. Ramai ibu tunggal di luar sana ada 4-5 anak kan. Dan mungkin most of them tak bekerja. Tapi alhamdulillah kalau dia bekerja pun alhamdulillah untuk mereka. Terus kuat lah. Memang tak mudah. Kalau ada Faz seorang ada anak, baru anak seorang ni pun rasa macam the cleanliness, the berbagai emosi dia kita kena jaga. Bayangkan yang 3-4 orang anak tu. So harapan Faz untuk semua ibu tunggal di luar sana, terus semangat, jangan bersedih kan. Kita ni kadang-kadang ada banyak Faz dapat DM juga macam tak tahan dah nak give up dan sebagainya. So agak klise nak cakap, bukan nak cakap pasal agama ke apa, tapi kita have to be real. Kita kena bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah sentiasa berserta kita. So sentiasa bermohon. Sebab tak ada orang lain boleh tolong kita. Tak ada orang lain yang kita boleh harapkan. Of course kita ada very good support system. I have my mom, my family, kawan-kawan, peminat-peminat Faz, saling supporters Faz. Tapi di end of the day kebergantungan kita tu hanya pada Allah. So semangat. Inilah momen-momen kita akan ingat, dan anak-anak kita akan ingat nanti bila dah besar. Pengorbanan kita sebagai seorang ibu. Itu pasti macam ni.